Kenapa badan tidak boleh bakar lemak? Masalahnya bukan kerana lemak terlalu banyak, tetapi kerana badan tidak tahu cara menggunakannya. Ramai pesakit obesiti berada dalam keadaan yang sangat membingungkan. Lemak dalam badan mereka banyak tersimpan, tetapi tenaga sentiasa kurang. Mereka letih, mereka mengantuk dan mereka tidak mampu berfungsi dengan baik walaupun secara logiknya mereka mempunyai sumber tenaga yang mencukupi. Untuk memahami perkara ini, kita perlu melihat tubuh manusia sebagai satu sistem yang bergerak secara kaskad. Setiap proses dalam badan bermula dengan satu signal dan signal ini akan mencetuskan signal yang seterusnya. Apabila kita melihat makanan, mata menghantar signal kepada otak. Otak mencetuskan keinginan untuk makan. Perut mula bersedia dan rasa lapar muncul walaupun kita belum makan. Ini menunjukkan bahawa segala proses dalam badan bermula dengan signal. Dalam keadaan normal, apabila seseorang tidak makan, tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Mitokondria akan menghantar signal kepada sel lemak, lemak akan dipecahkan dan tenaga akan dihasilkan. Tetapi dalam obesiti, sistem ini terganggu. Signal tidak sampai. Lemak tidak memberi respon. Lemak yang ada bukan lagi lemak yang mudah digunakan. Ia telah berubah menjadi struktur yang lebih keras dan degil. Ia wujud tetapi tidak boleh digunakan. Apabila ini berlaku, badan menganggap dirinya kekurangan tenaga. Signal dihantar untuk berehat. Maka muncul rasa mengantuk, keletihan dan hilang motivasi. Ini bukan malas, ini adalah signal biologi.